dah dekat nak raya ni, tolong ya kakak-kakak, adik-adik kat luar sana, kita nak belanja ni, kita belanjalah ikut kemampuan kita. Kita tahu kita punya level kat mana, kita tahu kemampuan kita kat mana. Kalau rasa dah tak cukup bajet, jangan overspend. Dan janganlah ambil buy now pay later tu. Benda tu hanya akan menjerat anda saja. Sebab bila kita beli, kita tak nampak duit tu dah keluar yang kita nak kena bayar untuk bulan akan datang. Kita tak nampak, barang kita dapat, tapi duit yang kita nak kena keluar kita tak nampak. Kita seronoklah dapat barang tu. Sebab itu kan kita kena belanja apa yang kita ada dalam tangan kita sekarang. Janganlah berhutang. Berhutang ni takkan memberi anda ketenangan sebenarnya. Dia akan buatkan anda rasa terlalu sempit, hidup anda rasa sempit, hati sempit, tak tenang. Sebab tambah-tambah hutang kita ambil ni, hutang yang bukan suatu keperluan. Bukan keperluan kan benda semua tu ialah benda tambahan yang kita nak untuk kita nak, ya saya tak tahulah apa motifnya, mungkin untuk kepuasan diri kita. Kalau kita rasa kita tak mampu, janganlah beli baju satu helai pun saya rasa dah cukup dah, tak perlu nak over. Kita tengoklah kita ada berapa bajet untuk waktu tu, kita guna je lah duit yang bajet kita ada tu. Kalau tak ada, tak payahlah spend kan. Sebab benda ni, hutang ni memang banyak akan mendatangkan masalah lah kepada mereka yang rasa dia nak ada lifestyle yang lebih. Kita kena ukur lah baju di badan kita sendiri. Kalau kita rasa kita boleh muat dengan baju tu, kita pakai. Kalau kita rasa tak muat, jangan pakai. Sebab lifestyle yang terlalu overspending ni, dia akan mendatangkan banyak masalah kepada, kalau mana yang dah berkahwin tu, nanti dalam rumah tangga akan mendatangkan masalah, tak cukup duit, nanti gaduh sana gaduh sini, anak-anak lagi, tak nak lagi tu. Kita belanjalah ikut apa yang kita ada. Lepas tu kita tunggu next gaji kita je. Kita tak payahlah nak overspend. Nanti kita nak pinjam lebih-lebih, nanti gaji dah dapat kurang dah macam mana kat sana, betul tak? Nanti kita tiap bulan ni kita memang ada banyak, kita memang dah set dah, kita nak kena bayar apa-apa, and then tiba-tiba duit kita dah short, bajet kita dah short untuk bulan depan, dah macam mana kan. Benda tu akan mendatangkan masalah kepada semua orang. Elakkan ya buy now pay later tu. Tak payahlah buy now pay later. Bila anda dah ada cukup cash, baru beli terus je. Jangan buy now pay later, okay? Jadi sebelum kita nak spend tu, fikir-fikirlah benda tu perlu ke, penting ke. Fikir-fikir, banyak kena fikir. Duit ni memang cepat je nak habis, nak dapat tu memang susah. Dan nanti kalau dah kurang duit tu, syok sana sini, mulalah macam-macam masalah yang akan timbul. Anda nak ada ketenangan untuk diri anda hari-hari, ataupun anda nak bagi ketenangan di mata orang tu yang untuk 2 hari raya tu je, sedangkan anda sendiri yang akan tanggung untuk bulan-bulan akan datang. Okay? Kita nak bagi ketenangan pada diri kita sendiri. Jangan pedulilah mata-mata orang tu. Tak payahlah peduli mulut-mulut orang semua tu. Semua orang ada banyak mulut. Dalam dunia ni banyak mulut kita ada. Berbilion, berjuta-juta mulut yang ada. Kita tak boleh nak tutup semua mulut tu. Kita tak boleh nak kontrol semua mulut tu. Biar je dia orang berkata. Yang kita tanggung ni, kita tanggung. Dia orang tahu nak bercakap je. Kalau dia orang bagi duit lebih kat kita, tak apa juga. Betul tak? Nak cakap, kau tak tukar langsir ke? Bagilah duit. Okay? Tahu nak bercakap je. Bagilah duit. Janganlah bercakap je. Betul? So, jangan pedulilah kata-kata dia orang tu. Okay?